Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Melaka adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Melaka Tengah, iaitu di dalam kawasan Don Duyung. Sekolah ini mempunyai 3 blok utama, iaitu blok pentadbiran, blok pakar dan blok akademik. Berikut adalah kawasan blok asrama. Asrama Putra, Dewan Makan, Asrama Putri. Penubuhan SKPK Melaka bermula dengan projek rintis Sekolah Khas Pekat Pencantuman di Primary English School Bukit Baru pada 1962. SR Pendidikan Khas Cacat Pendengaran pertama ditubuhkan di SK Bukit Cina pada 1987. Detik bersejarah. Pada 1 Mac 1997, SKPK Melaka telah berpindah ke bangunan sendiri di Jalan Sembabuk dengan keluasan 13.5 ekar. Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Melaka, kod MBA 2039 telah menyertai program Transformasi Sekolah 25 TS25 Kohort 7. Jarak antara SKPK Melaka dan Bandar Melaka adalah 5.5 km. Organisasi sekolah ini diketuai oleh Encik S.L. Daud bin Mat Izzah, Guru Besar SKPK Melaka. Berikut adalah barisan guru dan AKP SKPK Melaka. Kemudahan SKPK Melaka. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK berada di aras bawah Blok Pakar. Blok Pakar menempatkan bilik-bilik khas seperti pusat sumber dan bilik sains. Blok akademik pula menempatkan bilik-bilik darjah dan sebahagian bilik-bilik khas. Berikut adalah smart board yang ditempatkan di bilik ICT. Sekolah ini juga dilengkapi dengan kemudahan bas dan van. Sekolah ini juga mempunyai kemudahan atau laluan khas OKU dan MBPK rem railing. Padang sekolah yang luas, kemudahan asrama iaitu Asrama Putri, Dewan Makan dan Asrama Putra. SKPK Melaka terkenal dengan tariannya yang sangat hebat hingga menempa kejayaan di peringkat kebangsaan. Berikut adalah butiran kejayaan SKPK Melaka di peringkat daerah Melaka Tengah, Negeri Melaka dan kebangsaan.